semua, selamat pagi. Hari ini test 1 2. Okay, selamat pagi. Hari ini hari Ahad. Sebenarnya semalam aku kerja, cuma semalam kerja hari Sabtu, so tak dapat nak pergi gym. Hari ini pergi gym sekejap, sempena hari cuti. So gym kali ni tak ada buat apa pun, just main fitness sahaja, bukan cup yang heavy sangat. Okay, sepatutnya hari Ahad, Sabtu biasanya aku sebelum ni, kalau kau tengok vlog aku pergi just brush walk dekat taman di Taman Botani. Biasanya aku pergi brush walk dekat situ, tapi dekat 2 bulan ke 3 bulan ni aku banyak habiskan masa dekat gym sebab malas nak pergi naik motor. Dan gym ni macam dekat dengan rumah, so boleh lah macam senang sikit aku nak pergi. So biasanya aku akan walk up dekat gym ni lah. Biasa aku akan walk up dekat sini, brush walk dulu. Kita brush walk dulu. Okay, bismillah. Sambil brush walk aku akan biasanya dengar podcast. So aku akan dengar podcast lah. Bismillah. Biasanya aku akan dengar podcast sambil setelah 2 kilometer berjalan atas train. Jadi sekarang kalau heart rate tu 119, green lah, hijau. So kalau dia tulis dekat sini fat burning, so teruskan lagi berjalan. Sebab aku tak lari, aku berjalan je, work je, jalan-jalan je. Sekarang dah 2 km berjalan selama 39 minit sekarang. So kalau boleh akan cukupkan dalam sejam atau sejam lebih sikit kot. Sebab sebelum ni pun tak adalah lama sangat berjalan pun, dalam setengah jam aku dah stop. Tapi kali ni mungkin nak lama sikit, sebab hampir minggu lepas aku tak race walk yang banyak. Minggu lepas ingat nak race walk, tapi disebabkan ada kekangan kerja dan ada beberapa benda yang kena selesaikan, so minggu lepas tak buat lah. And then hari kerja okey je. Hari kerja masih lagi dalam 7-8 ribu, ada 7 ribu ataupun 6 ribu aku berjalan. Aku tengok kat jam tu, ada je kalau ada kelas tambahan ataupun kelas-kelas sukan petang, aku berjalan ke sana sini ke kelas-kelas. Still lagi aku tengok langkah aku berjalan dalam 7,000 ataupun 6,000 paling sikit lah 6,000. Tapi target 10,000 K setiap hari kan, so masih tak cukup lagi. So hari ni tak tahu, baru 2 kilo, baru 3,000 step. Okay, 3,000 step, 3,000 step. Kalori baru 200. Berjalan je dulu. Sebab aku jalan, aku tak jogging ataupun tak berlari Okay, so kita continue balik kejap lagi sebab aku nak dengar podcast. Okay, bye. Alright, so sekarang dah hampir sejam berjalan. Okay, dengan lajuan speed 39, kalau jam tak sampai sejam lagi. Okay, kalau hampir sejam, mungkin aku start handphone ni lambat sikit. So dah settle, hampir sejam berjalan. Kadang-kadang bawa dumbbell 2 kilo. So kejap lagi settle untuk
jalan. Set untuk jalan ni aku akan angkat berat sikit, dumbbell untuk fitness, and then kita rehat. Dalam sejam lebih cukup lah untuk hari Minggu. So dekat bawah ada pasar-pasar ya. Ada pasar, so jalan sejam jalan. Hampir sejam. Jadi boleh makan, kita baru boleh berdal makan pula. Teruskan untuk vlog kali ni. So yang baru kenal boleh subscribe dulu channel aku, and then subscribe dan dia support lah. Nanti bolehlah tengok lifestyle ataupun video-video vlog dalam bulan ni atau bulan akan datang. Belum tahu lagi banyak keluar ke tidak, sebab biasanya aku berjalan kan, ni lama dah tak keluar berjalan, asyik kerja je kan. So nanti kita roger. Hampir sejam, hampir dekat sejam juga aku berjalan atas train. So aku tak tahu lah siapa yang pernah main train ni. Aku dah lama dah perasan, kalau main train, lari atau berjalan atas train, kenapa kalau kita turun daripada train, kita akan rasa macam hayung sikit. Siapa tahu kenapa kalau kita main train, kita akan rasa pening, hanyut-hanyut sikit. Tapi tak tahu. Nak agak weh. Dalam sejam jalan lagi. Kita main mesin sekejap, lepas tu kita main train sini sekejap, lepas tu dah boleh balik lah. Sebab bateri handphone pun dah nak habis. Hai, selamat malam. Hari ni sekarang dah pukul 9 lebih. Pukul 9 malam ni keluar pergi ngopi dengan wife. Sementara ngopi, lepak mamak saja. Kita lepak mamak sebab tak ada buat apa. Esok cuti kerja. Hari ni kita lepak dekat mana, tak ada buat apa, jadi kita lepak mamak. Hari ni ingat sebenarnya nak pergi keluar jalan-jalan, tak dapat lah. Sebab balik-balik tidur lah apa kan. Tidur. So bangun dah pukul apa lah. Sekarang dah pukul 9. Keluar tadi dalam pukul 8. Dekat dengan rumah je. Lepak. Sebab saya tak kerja. Itu yang keluar tu. So saja je hari ini kita buat vlog. Ni tempat favorite kalau beli sini ataupun sini. Dia rasa makanan original Kelantan. Jom. Aku nak tunjukkan satu benda yang aku buat kali ni adalah, ini pun dah lama, so aku spray lah. Dia sebenarnya warna biru, tak sempat nak rakam tadi. So aku spray lagi warna hitam.
Dah. Kuat bau. So, kita nak jemur dia. Asalnya warna biru tau. Warna biru macam ni. So, disebabkan kotor sangat, aku nak jemur. Aku dah spray. Jemur siap-siap. Kena tangan aku.